So, kita bercerita tentang kenapa kita sudah bekerja lama, kan? Siapa dekat sini bekerja lebih 5 tahun? Maksudnya dia punya daripada first income dia lebih 5 tahun. Angkat tangan. Yang tinggi angkat tangan, jangan malu-malu. Kita mau tanya duit berapa ni? Okey, agak bertahan lama ya. So saya selalu cakap dalam seminar kaya emas ni, cuma kita keluar kalkulator, kita buat kira-kira. Kalaulah 10% setiap bulan kita konsisten simpan, kan? Makin ramai tiba-tiba tadi. Sampai aku tiba-tiba penuh kan, alhamdulillah. Kalaulah kita konsisten simpan 10% daripada gaji, start daripada first gaji kita. Cuba buat kira-kira dia dulu. Pandang orang sebelah cakap berdebar. Cakap, cepat. Pandang orang sebelah. Dah kenal lagi. Okey. Sudah buat kira-kira ke belum? Tuan-tuan kalau buat kira-kira, tuan-tuan akan rasa apa perasaan kalau buat kira-kira? Patutnya aku kaya. Enggak, masih lagi tak kaya. Walaupun simpanan besar, kan? Jadi, bila kita tengok balik ke belakang, kita sentiasa ada penyesalan. Tapi sometimes penyesalan ni bernilai. Allah buat kita menyesal. Akhirnya lepas orang tu menyesal, dia punya tindakan agresif berbanding orang yang dia tak menyesal tu. Dia sentiasa buat benda yang betul. Tapi bila kita ada menyesal tu, tindakan kita akan naik macam tu. Betul, setuju? Sebab tu ujian itu datang untuk bagi kita berubah tu drastik. Jadi tuan-tuan, menyesal tu bagus malam. Jangan menyesal balik rumah, ulang balik 5 tahun lepas dari kesilapan. Kita jumpa 5 tahun akan datang ya. Saya tanya lagi soalan ni.